Jema. Jema. Tu, hidup bagi tu. Jema. Ni saya akan buka cerita berkenaan dengan apa yang berlaku semalam. Kan semalam saya secara langsung live. Insiden semalam. Jadi, kan dah banyak hari. Kan saya bagi tahu. Saya punya wifi ni kena compromise. Bermakna ada gangguan. Sebelum ini, kalau saya buat live pakai line wifi, TikTok. Dia terus hidup. Jadi ada kawan bagi tahu, dia trace IP address. Bermakna TikTok ni dah dikuasai oleh Madanon. Memang betul. Dia, kalau dah MC anjing tu ada orang-orang dia, untuk pantau konten, dekat TikTok pun ada. So, dia trace wifi masa ni, IP address. So, dia terus hidup. Tak pergi dah. So, saya tak pakai wifi, saya pakai data hotspot lah. So, alhamdulillah lah. Bertahan lah tu yang boleh pergi 5,000 ni. Okay. Cuma ada toyo-toyo lah. Malam ni dah blok awal. So, muka buku pula. Dia tak ada orang dekat muka buku ni. Dia tak ada orang kat muka buku. Sebab kalau tak ada lama, muka buku pun kena juga. Tak ada. Tapi dia boleh report lah. Ni MC anjing lah. Macam masa lah. Saya punya muka buku kena tutup pun MC anjing lah. Okay. So, dalam beberapa hari sebelum ni, kan saya bagi tahu. Saya punya wifi. Sebab lebih kurang dalam pukul 11 lebih, pukul 12, tiba-tiba internet putus. Ingat tak? Tiba-tiba internet putus. So, pelik lah kenapa internet putus kan? Dan sebelum ni kan saya cakap, dekat tiang, pergi saya keluar tengok dekat tiang lah, apa semua lah. Semalam, ni kata peraturan Allah ni. Semalam saya tengah live malam. Anak saya dah tidur lah. Anak saya yang autism tu, dia tidur awal sikit semalam. Jadi, Mami Onang kat bawah lah. Ada nak kemar-kemar barang lah kat dapur. Buka lah CCTV. Sebab nak tengok dia kan. Lepas buka CCTV tu, nampak orang lelaki berjalan, letak bungkusan dekat depan rumah saya. Seberang jalan lah. Letak bungkusan warna hitam. Jadi, itu yang last malam saya bagi tahu tu. Tapi saya cakap jangan keluar lah. Dan kan lepas tu kan wifi terus terputus. Cuma semalam muka buku, saya pakai hotspot juga, saya pakai data juga. Ni pun saya pakai data juga. Cuma yang saya rekod kat sini, yang ni saya pakai wifi. So terputus, kita boleh tahulah. Terputus. Tiap malam. Late ni makin kerap lah. Jadi, saya cakap rumah saya jangan keluar kan. Dan kan saya tunjuk saya punya staff saya. Baliklah, dia balik awal. Semalam gym tutup awal, balik awal nak hantar duit sale lah. Biasa dalam 12.30 dia sampai. Semalam awal sikit dia sampai. Jadi masa dia sampai tu, wife saya Mami Onang dekat pagar. Tengok bungkusan tu. So mak mertua saya pun ada juga. Lepas tu, orang yang letak barang tu, jogging. So staff saya ni tak perasan, tak kenal lah. Mami Onang dah perasan lah, ini yang letak barang tadi. Dia pakai baju hitam, seluar hitam, pakai hoodie hitam, pakai mask. Orang jogging apa jadah pukul 12 malam kat kawasan taman ni. Nampak? Jadi saya cerita. So, Mami suruh staff ambil gambar lah. So, staff ambil gambar. Kan saya tunjuk semalam. Ini saya punya kawan Hafiz Mahmud tu bagi tahu. Dia kata ni jammer. Ini jammer berkualiti tinggi punya. Bukan jammer jual kat Shopee. Tak ada kat Shopee jual. Ini jammer spek agensi kerajaan pakai. MC ke, tentera ke, polis ke. Jammer tu, barang tu. So kan, saya dah habiskan live, saya turun bawah. So masa saya turun bawah tu, kan dah telefon polis. Polis turun bawah, radio car sampai. 2 orang. 2 orang, radio car sampai. Saya bagi tahulah bungkusan tu. And then saya pergi tengok lah. Ini video pertama yang saya keluarkan semalam. Ini video pertama yang saya keluarkan semalam lah. Video yang pertama saya keluarkan lepas polis tu datang. Jema. Jema. Tu, hidup bagi tu. Jema. Jema. Ha? Jema. Apalah dia orang koyak dengan Syed Azri ni. Sampai letak jema depan rumah.
penakut lah non kunyit. Baruah. Kau siapa punya kerja ni? Ibu ke?